Ada kod tak nak buka pintu rumah. Bagilah RM1 je kan. Mana kasut boleh masak ni? Kasut boleh masak lah. So macam mana? Dia nak pergi Pening tak? Pening warna hitam. Ni hitam Pening. Ni hitam Pening So semua buat ni pergi Pening. Kita tangan gelap tu. Tangan gelap berapa weh? 1, 2, 3, 4, 5. Inilah obvious sangat lah. 7. Pergi Pening lah cerita dia. Jom, pagi ni kita pergi cari breakfast. Tak tahu kedai mana ada, sauk je. So, kita sekarang dekat Pekan Baling bang. Nasi mak Baling padu-padu tak? Ada masa lagi. After kedai yang ketiga akhirnya jumpa juga nasi lemak. Pukul 11 pagi, nasib baik ada lagi. Orang kampung weh, orang kampung weh. Orang kampung balik. Shiji famous weh. Kita ada kalau Cantik lah kereta. cantik lah kereta ni. Tak pernah nampak lah. Kereta apa? Ui, Exhaust ni oh, titanium oh. Aku ingat apa tadi? Ada kod tak nak buka pintu rumah. Bagilah RM1 je kan. Tak payah makan kuih pun tak apa. Ketuk lagi sekali lah. Assalamualaikum. Nak raya? Asal? Dia seorang dengan kasut basah. Lepas tu slipper tak ada. Macam mana kasut boleh masak ni? Tadi tadi tanya macam mana kasut boleh basah, macam mana kasut boleh basah. Hujan lah. Hujan. Semua hujan. Okay guys, hari ni hari kedua kita. So hari ni first kita nak tengok Baling lah. Baling punya nature tempat dia apa? Lubuk Pedati yang air terjun. Lepas tu kita pergi tengok dekat Sedim, satu tanah dengan satu lagi kat Baling ni ada satu tanah lagi juga. Tanah tu boleh buat lot banglo lah. Let's go guys. Kita bukan saja datang sini sambil kita jadi orang kampung sini, sambil juga kita menyelam jadi apa? Sel-sel otak tak berhubung. Cari investment untuk kita 1 November nanti. 1 November nanti. Tanah-tanah kat sini. Kena naik seorang-seorang lah. Tadi memang dah selamat sampai ni. Dah tak boleh selamat ni. Weh, ni selamat ke mana? Weh babi. Sini mana ada? Sini semua. Hutan ni. Ni dah tepi dia. USD scalper. Weh, bagaimana? USD scalper. Weh, kita dah terkenal dekat mana? Dalam gua. Dekat Baling ni. Dalam gua. Dalam scalper. Dia kata nak naik ni boleh tapi kena ada malim. Oh, bukan malim kundang tau. Malim tu tour guide. Tapi kita kena minta nombor ekor ni. Kampung boy. Minta nombor ekor tu. Nombor ekor. Kan, besok datang sini minta nombor ekor kan. Tak dinding, pasak dua. Tak, kita cari yang ada colok tu. Yang colok tu masih ada ni. Oh, diorang ni apa? Orang ada helmet. Oh, kita ada helmet Dia dah. memang climbing dia ni. Brand new eyes and brand new nose. Let's go, let's go. Bend it over, touch your toes. Let's go, touch your toes. 50 big ones on the floor. Let's go. Lambo truck called SRT. Let's go. Cali take to give you my. Let's talk. Macam mana? Mana tu nak beli 3-3 ke macam mana? Aduh. Sekali selit. Mau kasturi tu. Sini tujuh lah. Dia tak sampai 1 ekar. Lagipun kalau kita nak buat, sana masih banyak pokok. Dia punya planning macam pokok tu kan. Masih. So bukan nak clearkan. Kita tidur malam ni 1 malam lagi. Esok pagi-pagi kita masuk Langkawi. Kita tengok apa? Boleh cakap untuk give Inspirasi. 1 minute brain. Kita tengok apa? Kita tengok sumber inspirasi malam ni macam mana decoration yang kita nak buat. Just save your words and safe. Locks and handles. Blocks and cool-coos. Got guns now you talk. Locking that juice up. Lawyers and shooters. Are they gon' prove stuff? So, sekarang ni apa plan kita ni? Okay guys, so sekarang ni kita dah beli dah tanah 2-3 tempat ni. So kita sekarang ni nak mandi sungai, nak mandi air terjun tak sesuai pula. Kita pergi cek makan, lepas tu kita pergi Jalan Pening, di Jalan Bandar pula. Okay, let's go baby. You want to die already? I'm very hungry. Okay, apa ni? So macam mana? Dia nak pergi Pening tak?
Pening warna hitam. Ni hitam Pening. Ni hitam Pening Atas So bawah, semua atas buat bawah. ni pergi Pening. Kalau Kalau semua buat ni semua tak pergi Pening lah. Okey lah tali tamplop. Dilalang sebenar. Lalang bodoh. Lagi sekali. Mana boleh lalang? Boleh. Okey, Balik sendiri. Tali tamplop. Satu. Ada kau lah. Kira tangan gelap tu. Gelap berapa weh? 1, 2, 3, 4, 5, Inilah obvious sangat lah. 7. Pergi Penang lah cerita dia. The career's my stake when you in your prime. Ni cantik tu. Okey sikit lah. Semurah lagi. Gue sebenarnya pig skin. Pig skin. Kulit babi. Kulit babi. Oh ya. Ya betul. Kau pakai skin tak? Ya, yang ada ni semua pig skin. Tapi design tu Cantik kan? Lagi. Get. Mana I punya satu? Mana? Which one I punya? This, okay. Minta dia size lah. Boleh, minta dia size. Dia Dia nak belanja. Tapi kita pig skin tak boleh ke? Bukan makan je ke tak boleh? Pig skin? Tak boleh. Dia tak tahu. Mana ada bubur dalam plastik pig skin. Mana ada macam okey je. Ina. Oh, dia pandai. Okay guys, settle guys. Shopping kita habislah cerita kita untuk hari kedua. Kita dah habis dekat mana ni? Dah habis utara kita pusing, Pening pun kita pergi. So guys, jom balik. Esok jumpa lagi. Ada lagi. Mana kita ni? Pukul 1 pagi weh. Nak buat paranormal dekat Sambil 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 Hello Poppy. hello puppy.